Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada video yang lepas kita dah buat sketching dengan menggunakan lines, dan kali ni kita nak buat sketching juga, tapi kita nak pakai selain daripada lines lah, kita nak pakai apa yang ada dalam option yang ada dalam Autodesk Inventor. Okay, so macam biasa, first kita nak kena create file dulu. Pergi ke file, rapatkan mouse ke new, pergi ke new, dan kita pilih template yang kita nak buat lah. Untuk tutorial ni saya nak pakai metrik standard mm lah, dalam milimeter. Kita tekan create. Okey, jadi software pun dah buka file yang baru. Kita boleh mulakan sketch lah. Okey, first kita pergi ke start 2D sketch dan kita pilih mana-mana plane yang kita nak gunakan untuk kita sketch atas plane tu. Jadi untuk tutorial ni kita boleh pakai XY plane. Okey, dalam create sketch ni, yang lepas kita dah pakai line. Kalau kita tengok lines ni pun dia ada macam-macam lines yang kita boleh pakai. Yang lepas kita pakai simple line yang first, yang ini. Untuk tutorial yang ini kita nak pakai rectangle dengan circle lah. So dalam Autodesk Inventor ni, kalau kita nak sketch, bila kita nak create sketch, kita boleh pakai lines, kita boleh pakai circle, arc, rectangle. Lepas kita dah buat shape tu, kita boleh pakai fillet dan sebagainya. Jadi bila kita buka dekat bawah circle ni pun dia ada beberapa option circle yang kita boleh pakai. Sama juga dengan rectangle ni, kita boleh rectangle ataupun ada slot, ada juga polygon, di mana kita boleh buat banyak sisi punya bentuk lah. Okey, untuk yang tutorial yang ini kita nak pakai rectangle dengan circle. Jadi first kali kita nak pakai rectangle, so kita pilih kita drop down rectangle ni. Kita nak pakai rectangle 2 point center. Okey, rectangle 2 point center ni maksud dia kita first kali kita select dia punya center. Dan macam tutorial yang lepas, saya suka sketch saya bermula daripada center mark ni lah. So rapatkan mouse ke center mark ni, kita klik dan kita boleh create satu rectangle lah. Kemudian selepas selesai kita buat rectangle ni, tekan escape untuk matikan function rectangle tu. Jadi bila kita snapkan kita punya center rectangle ni kepada center mark ni, so kita dah kita dah setkan center box ni dengan center mark di dalam sketch punya plane ni. Dia dah fix lah. So kita boleh bagi dimension. So kita bagi dimension, yang atas ni kita boleh letak 100 mm. Yang tepi pun kita bagi 100 mm. Jadi bila kita bagi dua dimension ni dan center box ni dah kita setkan dekat dengan center, dekat origin center point ni. Jadi dia adalah fully constrained lah sekarang ni. Daripada warna purple tadi, dia dah bertukar jadi warna putih. Jadi bila kita nak gerakkan tak boleh lah, dia dah fix lah. Kemudian kita nak buat satu bulatan di dalam rectangle ni. So kita pilih circle, kita ambil circle center point.
Kemudian rapatkan kita punya mouse hingga dia snap dekat center point ni, supaya center circle kita sama dengan center di origin. Kemudian kita buat satu bulat di sini dan kita bagi dimension. Yang ini kita nak bagi 60 mm. Dan kita tekan escape untuk matikan function circle tersebut. Dan bila kita dah habis buat sketching ni, kita habis create sketch ni, kita boleh tekan finish. Bila tekan finish, dia akan keluarlah daripada sketch mode tadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.